Eksperimen ni berjaya bukan sebab ia bijak, tapi sebab manusia terlalu patuh. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dalam sejarah psikologi, ada eksperimen yang dianggap berjaya. Data lengkap, keputusan jelas, teori terbukti. Tapi kejayaannya datang dari satu benda yang menakutkan. Manusia sanggup ikut arahan, walaupun arahan itu menyakiti orang lain. Bukan sebab mereka kejam, bukan sebab mereka bodoh. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Tapi sebab arahan itu datang daripada seseorang yang nampak berkuasa. Baju rasmi nada yakin. Ayat senang cakap, teruskan. Dan kebanyakan manusia, teruskan. Dengan tangan menggigil, dengan rasa bersalah, tapi tetap patuh. Yang menakutkan bukan eksperimen itu. Yang menakutkan ialah hakikat bahawa kita tak perlukan orang jahat untuk buat kejahatan. Cukup orang biasa yang terlalu biasa untuk taat. Dan bila tanggungjawab itu diserah pada arahan yang lebih tinggi, hati nurani jadi senyap. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!